Okey, yang ni kita tunggu sampai air dia menyusut sedikit, dia dah mendidih dah. Okey, dia nangka ni cepat lembut. Okey, ni saya ada letak halia. Wajib masak nangka letak halia bagi mengelakkan kembung perut atau sakit perut. Ni dah lembut dah, ni dah agak lembut. Dia cepat lembut nangka ni. Nangka jenis yang lembut. Kejap lagi kita campur santan. Okey, yang ni dia dah lembut, dah masak, dah air dah menyusut, kita masukkan santan. Santan tak payah pekat-pekat, tak payah banyak-banyak. Masak. Yang ni pun dah cukup ni. Okey, yang ni dah masak tapi warna dia kurang menarik sebab saya lupa bawa kunyit, tak letak kunyit. Tak apalah, yang penting rasa dia ada. Okey, yang ni kejap lagi boleh makan, dah masak dah ni. Nangka dia pun dah lembut. Saya buat besar-besar macam ni, selera masing-masing. Okey, terima kasih nonton, jumpa lagi.